Hai semua, saya Marsha. Okey, kepada adik-adik yang nak ambil result SPM ni nanti, sebagai kakak korang yang pernah lalui zaman keliru nak ambil kuas apa, nasihat akak untuk korang is cuba pergi balik, macam reflect diri sendiri, korang sebenarnya minat apa, dan cuba korang bayangkan bila dah besar nanti korang nak kerja dalam bidang apa, dan also make sure course yang korang pilih tu korang minat juga, tapi at the same time boleh sustain korang di masa akan datang. Sebab lagi-lagi dengan masa sekarang ni macam banyak benda kita tak boleh expect, lagi-lagi bila dengan kerjaya kita. Jadi ya, tapi minat tu penting juga, so jangan lupakan minat korang tu. Itu ke nasihat saya untuk korang semua. Tapi yang belum nak SPM lagi tu, kita nak raya ni, selamat Hari Raya pada semua yang menonton video ni. Dan jangan seronok sangat raya, korang pergi sekolah lagi, jangan main mercun banyak sangat, okay?